Selepas ratusan tahun pencarian, satu penemuan mengejutkan telah membuka bab baharu dalam sejarah, iaitu makam yang dipercayai milik Cleopatra sendiri. Di dalamnya ditemui simbol-simbol pelik, objek misteri dan seolah-olah amaran dari zaman purba. Namun persoalannya, Mengapa seolah-olah sengaja disembunyikan tempat persemadian terakhir ratu paling berkuasa di Mesir? Dan apakah rahsia yang mungkin dapat didedahkan olehnya yang boleh mengubah pemahaman kita tentang sejarah? Tapi sebelum itu, sila tekan butang suka dan langgan saluran ini. Ia sangat bermakna bagi kami sebagai pencipta kandungan. Terima kasih banyak. Jadi, mari kita mulakan. Lebih 2000 tahun sudah menjadi tanda tanya di mana Cleopatra, Firaun terakhir Mesir purba, dikebumikan. Dia adalah salah seorang wanita paling berkuasa dalam sejarah Mediterranean. Dia dikenali kerana kebijaksanaan, kecantikan dan kemahirannya dalam memimpin. Namun sehingga kini, para pakar masih tidak mengetahui di mana dia dikebumikan. Selepas Cleopatra dan kekasihnya Mark Antony tewas kepada Octavian yang kemudian menjadi Maharaja Augustus, hidup mereka berakhir dengan tragedi. Menurut ahli sejarah Plutarch, Antony menikam dirinya sendiri dengan pedang. Cleopatra pula dipercayai menggunakan racun daripada seekor asp, sejenis ular yang menjadi simbol kuasa para Firaun. Mereka dibenarkan untuk dikebumikan bersama di sebuah makam yang mewah. Namun, tiada rekod yang jelas tentang di mana ia dibina. Di Bandar Alexandria terletak pusat kekuasaan Cleopatra. di sana terletaknya istananya. Di Pulau Antirodos, bersama dengan kuil-kuil dan perpustakaan Alexandria yang terkenal. Tempat ini dahulunya adalah kenotaf. Menurut ahli sejarah Plutarch, Antony menikam dirinya sendiri dengan pedang. Ahli sejarah itu berkata, Antony menikam dirinya sendiri dengan pedang. Sedikit demi sedikit, istana, kuil dan mungkin juga makam ratu itu sendiri hilang dari pandangan. Ramai penyelidik telah cuba mencari makam itu selama berabad-abad, tetapi semuanya gagal. Belum ada keranda, inskripsi atau bilik yang ditemui yang boleh membuktikan bahawa ia telah dijumpai. Penemuan yang ada hanyalah patung-patung yang rosak, shilling yang mempunyai wajah Cleopatra dan beberapa runtuhan bangunan. Semua ini adalah peringatan tentang kemewahannya. Tetapi, ia tidak menjawab persoalan di mana dia dikebumikan. Sementara itu, pada zaman moden telah muncul harapan baru. Dengan bantuan teknologi moden seperti pemetaan sonar, pensampilan sedimen dan penggalian bawah air, pencarian yang teliti telah dimulakan semula. Salah seorang yang mengetuai usaha ini ialah ahli arkeologi marin Perancis, Frank Godier. Mereka menemui tiang-tiang besar, patung-patung dan barang-barang dari zaman Cleopatra di bawah laut. Mereka juga menemui sebahagian daripada istananya dan kuil Isis, dewi yang berkaitan dengan Cleopatra. Namun walaupun banyak yang telah ditemui, masih tiada tanda-tanda makam sebenar. Disebabkan itu, para pakar melihat ke tempat lain, seperti kuil dan nekropolis di luar Alexandria. Terdapat beberapa rekod lama yang mengatakan ia mungkin berada berhampiran dengan sebuah kuil yang didedikasikan kepada Isis di bahagian barat bandar. Namun disebabkan perubahan besar di kawasan itu dan kehilangan peta, pencarian menjadi semakin sukar. Sehingga kini masih banyak persoalan. Benarkah mereka dikebumikan bersama Antony? Atau mungkin sisa-sisa mereka disembunyikan supaya tidak dapat ditemui lagi selama-lamanya? Adakah mungkin juga kubur itu sengaja dirahsiakan supaya tidak dirompak harta bendanya? Sementara itu, dengan berlalunya masa dan kemajuan teknologi, harapan para penyelidik untuk menemui makam sebenar Cleopatra semakin meningkat. Dahulu, hanya legenda dan cerita sahaja yang tersebar mengenai tempat persemadian terakhir beliau. Namun, dengan berlalunya masa, semakin lama semakin mungkin untuk melihatnya dalam dunia nyata. Penemuan kuil Isis di bawah laut menjadi permulaannya. Selepas itu, perhatian dialihkan kepada runtuhan di darat, di mana serpihan patung, inskripsi dan butiran seni bina yang kelihatan menyimpan rahsia telah ditemui. Salah satu yang menjadi fokus kajian ialah Taposiris Magna, yang juga dikenali sebagai makam besar Osiris. Dari namanya saja, sudah terasa beratnya misteri itu. Tempat ini terletak kira-kira 45 km dari Alexandria. Ia dibina pada zaman Ptolemy II Philadelphus, seorang pemimpin yang terkenal dengan penyatuan tradisi Yunani dan Mesir. Seluruh kuil ini didedikasikan kepada Osiris, dewa alam akhirat. Namun untuk jangka masa yang panjang,
Kebanyakan sarjana percaya bahawa Taposiris Magna hanyalah tempat ritual dan penyembahan, bukan makam untuk ratu atau raja. Menurut adat kuno Mesir, para Fir'aun dikebumikan di piramid besar atau di lembah para raja. Kuil-kuil dikhaskan untuk upacara dan doa, jadi jarang dijadikan tempat persemadian. Oleh sebab itu, Taposiris Magna tidak dimasukkan dalam pencarian serius untuk Cleopatra pada masa dahulu. Namun, ada seorang ahli arkeologi wanita yang tidak bersetuju dengan pandangan ini. Beliau ialah Dr. Kathleen Martinez dari Republik Dominika. Menurut beliau, terdapat makna besar dalam hubungan antara Dewi Isis dan Cleopatra. Isis ialah simbol kebangkitan semula dan kuasa, manakala Cleopatra sentiasa menggambarkan dirinya sebagai simbol hidup Isis. Dalam kisah lama, selepas Seth membunuh saudaranya Osiris, Isis menyembunyikan jasadnya, disembunyikan di sebuah makam rahsia supaya dapat kembali ke alam akhirat. Jika berdasarkan ini, mungkin Cleopatra memilih untuk dikebumikan di sana bagi menunjukkan hubungannya yang rapat dengan Isis. Berkaitan dengan ini, pada tahun 2005, Dr. Martinez memulakan kerja-kerja penggalian mendalam di Taposiris Magna. Sepanjang bertahun-tahun, mereka menemui terowong dan laluan bawah tanah di bawah kuil itu. Di dalam lorong-lorong itu, mereka menemui beberapa makam, patung-patung pemimpin dari zaman Ptolemaik dan banyak shilling yang memaparkan wajah Cleopatra. Bagi Martinez, jelas terdapat kaitan antara tempat ini dengan Ratu terakhir Mesir. Namun sehingga kini, makam sebenar Ratu itu masih belum ditemui. Kuil itu telah melalui banyak bencana, seperti serangan, gempa bumi, dan perlahan-lahan ia mengalami kerosakan akibat faktor semula jadi. Terdapat juga legenda di kalangan penduduk tempatan yang mengatakan terdapat sumpahan atau perlindungan suci di tempat itu. Seolah-olah masa dan sejarah sendiri telah menjaga salah satu rahsia paling tersembunyi di dunia. Walaupun begitu, pencarian masih diteruskan. Kerana jika makam Cleopatra ditemui, ia akan menjadi salah satu penemuan terpenting dalam sejarah. Berkaitan dengan itu, menjelang tahun 2022, pencarian makam Cleopatra telah mencapai tahap yang lebih penting. Ia diketuai oleh Dr. Kathleen Martinez. Mereka menggunakan teknologi moden seperti radar penembus tanah dan pengimejan seismik 3 dimensi. Dengan bantuan ini, mereka menemui satu struktur yang luar biasa di bawah tanah. Sebuah terowong yang diukir terus ke dalam batu. Panjangnya hampir 1,300 meter atau lebih daripada 4,200 kaki. Para pakar, mereka sekali lagi kagum dengan saiz dan kehebatan pembinaannya. Menurut jurutera, reka bentuk terowong ini mirip dengan akuedok Yunani purba yang digunakan dahulu untuk membawa air ke kawasan yang jauh. Tetapi jelas bahawa terowong ini bukan hanya untuk air. Berdasarkan pada zaman pembinaannya, kemungkinan besar ia adalah sebahagian daripada kawasan suci yang dibina untuk menyembunyikan atau melindungi sesuatu yang sangat penting. Semakin dalam mereka menyiasat, mereka perasan ada beberapa bahagian terowong yang telah dinaiki air dari bawah tanah. Dinding-dinding itu mempunyai retakan, tanda gempa bumi dan pergerakan tanah sejak sekian lama. Setiap langkah membawa risiko runtuhan. Namun, walaupun berdepan bahaya, para ahli arkeologi tetap meneruskan usaha mereka kerana keinginan yang mendalam untuk menemui apa yang tersembunyi di bawah. Di hujung terowong itu, mereka menemui sebuah bilik yang tertutup. Pintu masuknya dipenuhi dengan batu-batu yang kelihatan seperti telah terbakar, seolah-olah pernah berlaku kebakaran besar atau letupan di dalamnya. Tiba-tiba, suasana di sekeliling berubah. Udara menjadi berat, hampir tidak bergerak. Peralatan mereka tiba-tiba mengalami masalah. Dan malah lampu pun kelihatan semakin malam. Disebabkan bahaya, mereka terpaksa menghentikan kemasukan buat sementara waktu dan perlu mencari cara yang lebih selamat untuk melihat ke dalam bilik itu. Ada yang percaya bahawa ini mungkin merupakan tempat persemadian terakhir Cleopatra dan Mark Antony. Jika ini benar, ia merupakan satu penemuan yang sangat besar dalam sejarah Mesir. May ilan ding naniniwala na Ini adalah sebuah makam suci untuk Osiris. Buat masa ini, isi bilik itu masih menjadi misteri. Tetapi setiap penemuan yang menambah pengetahuan membawa kita semakin hampir kepada jawapan. Sementara itu, semakin dalam penggalian dilakukan, semakin besar juga tekanan dari pelbagai pihak. Bukan sahaja daripada para pakar, malah juga daripada media dan pegawai tempatan. Semua orang merasakan bahawa kuil orang mati yang dilupakan hampir mendedahkan rahsia yang telah lama disembunyikannya. Dan apa saja yang mereka temui,
ia mungkin akan mengejutkan seluruh dunia. Di tengah-tengah penggalian, ahli arkeologi telah menemui apa yang mereka panggil sebagai koridor Osiris. Sebuah lorong panjang di bawah tanah. Ia perlahan-lahan muncul ketika mereka dengan berhati-hati membersihkan habuk. Dinding-dinding itu dipenuhi dengan ukiran yang berulang kali menyebut nama Osiris. Terowong itu berbau damar dan kemenyan. Kesan daripada ritual kuno yang dilakukan ribuan tahun lalu. Di dalamnya terdapat bilik pengebumian yang kebanyakannya masih utuh. Mumia-mumia itu dibalut dengan 7 lapisan kain dan mempunyai daun emas nipis yang berkilauan walaupun dalam cahaya yang malam. Terdapat barang kemas dan topeng yang disertakan sebagai pelindungan di alam selepas mati. Salah satu penemuan yang paling penting ialah seorang mumia yang dengan skarap emas yang diletakkan tepat di atas jantungnya. Simbol kebangkitan semula dan perlindungan abadi. Ini menunjukkan bahawa individu tersebut mungkin tergolong dalam golongan atasan masyarakat. Terdapat juga shilling yang bertaburan dengan wajah Cleopatra. Garisan pada wajahnya masih jelas kelihatan. Ini bukan sekadar wang, tetapi juga mesej. Mesej tentang kuasa dan kepimpinannya. Tidak jauh dari sini, patung Ptolemida XII, bapa kepada Cleopatra, turut ditemui. Diukir dengan terperinci sebagai lambang kuasa dan restu para dewa. Namun, lebih banyak misteri ditimbulkan oleh inskripsi di setiap sudut. Nama Osiris seringkali disebut berulang kali bersama kata-kata yang menyeru kepada kebangkitan semula. Di dalam sebuah bilik yang telah runtuh, sebahagian bumbungnya, 2 keranda ditemui bersebelahan. Wajah mereka sudah tidak dapat dikenali. Namun jelas bahawa kedudukan mereka yang sama itu disengajakan. Seolah-olah menjadi simbol kepada satu takdir yang sama. Di sebelahnya, ditemui sebuah batu dengan ukiran lama yang menyatakan, dia yang berjalan bersama Isis dan dia yang tumbang kerana pedang. Tiada kartus diraja, tiada nama, hanya petunjuk misteri. Ia seperti kisah seorang ratu dan seorang pahlawan, sama ada kekasih atau musuh, yang akhirnya disatukan oleh kematian. Semua ini menimbulkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Penemuan di koridor Osiris mungkin menjadi petunjuk kepada tempat persemadian terakhir Cleopatra. Sehingga kini, persoalan itu masih kekal. Adakah kita telah menemui pintu ke makamnya? Atau adakah pencarian sebenar baru sahaja bermula? Namun, seolah-olah ada misteri lain yang menyelubungi koridor Osiris. Sementara siasatan terperinci diteruskan, instrumen seismik yang diletakkan di sekitar kuil mengesan pergerakan luar biasa di bawah tanah. Terdapat denyutan lemah, jelas dan berturut-turut seolah-olah degupan jantung. Sumbernya adalah sebuah bilik tertutup yang telah lama tidak disentuh. Ini bukan gegaran biasa. Ia mengikuti corak tertentu yang tidak dapat dijelaskan oleh ahli geologi dan jurutera. Adakah mungkin ini hanyalah pergerakan semula jadi tanah? Atau mungkin ada sesuatu yang disembunyikan dan sengaja dipelihara di bawah lapisan granit yang tebal. Namun, suasana di sekeliling menjadi semakin berat. Seolah-olah tanah itu sendiri memberi amaran menggunakan bahasa yang telah lama dilupakan. Setiap gegaran menimbulkan rasa cemas dan takut dalam kalangan ahli ekspedisi. Sejak itu, koridor Osiris tidak lagi dianggap sekadar seni bina yang mengagumkan. Ia kini menjadi satu teka-teki yang seolah-olah membawa satu mesej. Dan kumpulan itu bertekad untuk mencari jawapannya. Selain itu, di dinding-dinding terowong, satu kisah telah ditemui yang hampir terpadam oleh masa. Pada inskripsi Yunani dan demotik yang pudar, muncul petunjuk tentang penyatuan pelbagai budaya. Ini menunjukkan usaha Ptolemaik untuk menggabungkan agama Mesir dengan simbol-simbol Yunani dan Rom. Ini adalah satu cara untuk mengukuhkan pengaruh pemerintahan mereka dan mengekalkan perpaduan. Namun penemuan yang paling menonjol terletak pada satu panel yang diperbuat daripada obsidian yang berkilat dengan ukiran yang sangat jelas. Seolah-olah hidup gambaran Isis dan Osiris yang berpelukan erat di bawah langit yang dipenuhi bintang. Ia menunjukkan apa yang dipanggil Field of Reeds, syurga di mana jiwa menemui kedamaian selepas kematian. Apabila cahaya sama dari obor menyentuh batu yang licin, imej itu kelihatan seolah-olah bergerak. Seolah-olah ada kehadiran spiritual yang menyelubungi laluan itu, satu kenangan tentang para dewa yang terus dihormati oleh orang Mesir purba. Di mata mereka yang menyaksikan, ini bukan sekadar ukiran, tetapi satu peringatan tentang hubungan manusia dan perjalanan abadi jiwa. Namun di bawah gambar Isis dan Osiris,
terdapat satu amaran yang diukir menggunakan gabungan huruf Yunani dan hieroglif. Tertulis di sini, jangan ganggu pasangan kekasih yang sedang lena tidur kerana penyatuan mereka menjaga keseimbangan. Pada pandangan pertama, ia kelihatan seperti sebuah puisi sahaja. Tetapi jika difikirkan, jelas ia juga merupakan satu amaran. Ia menyatakan bahawa mereka yang bersemadi di dalam kubur itu bukanlah orang biasa. Ia menyatakan bahawa para penjaga ketertiban dan perpaduan mereka adalah yang berada di antara kehidupan dan kematian. Sementara itu, para pakar membincangkan maksudnya. Bagi sesetengah orang, ia mungkin merupakan satu permintaan daripada para paderi agar generasi akan datang menghormati mereka yang telah meninggal dunia. Bagi yang lain pula, ia merupakan satu amaran serius terhadap pencuri kubur atau sesiapa sahaja yang berani menceroboh. Amaran seperti ini adalah perkara biasa dalam tulisan purba yang bertujuan untuk melindungi orang mati daripada sebarang pencemaran atau pencerobohan. Selain itu, semasa kerja-kerja penggalian diteruskan, ahli arkeologi menemui sebuah tablet emas kecil berhampiran pintu masuk. Tepi-tepinya telah cair dan kelihatan seperti telah terkena haba atau api yang sangat kuat. Kemungkinan besar, ini disebabkan oleh letupan purba atau kuasa gunung berapi yang berlaku ribuan tahun lalu. Namun, walaupun telah rosak, nama-nama yang terukir masih jelas. Cleopatra Tia Pilopator dan Marcus Antonius. Tidak seperti hieroglif Mesir biasa, nama-nama ini ditulis dalam bahasa Latin dan Yunani Koine, iaitu bahasa Empayar Rom. Ini menunjukkan bahawa makam ini bukan sahaja dibina pada zaman Ptolemaik, tetapi mungkin telah disiapkan atau disucikan sendiri pada zaman Rom. Ini adalah bukti hubungan mendalam antara Cleopatra dan Mark Antony. Di belakang tablet emas itu, mereka menemui halangan paling sukar. Sebuah dinding besar yang diperbuat daripada granit dan pelumbung. Bahan-bahan ini dibentuk bersama, seolah-olah disatukan oleh api atau satu kuasa yang sukar untuk dijelaskan. Jenis pembuatan seperti ini tidak biasa dilihat di makam-makam Mesir. Ini adalah gabungan luar biasa antara metalurgi dan pertukangan batu yang sukar difahami walaupun oleh masyarakat moden. Disebabkan ini, timbul persoalan besar. Adakah dinding itu harus dirobohkan atau dibiarkan sahaja kekal? Keputusan itu bukan lagi sekadar isu arkeologi. Ia juga telah menjadi isu politik, agama dan etika. Mendekati rahsia makam itu bukan sekadar tentang penemuan sejarah, tetapi juga campur tangan dalam misteri yang telah lama tersembunyi. Selain itu, di bawah tanah, sebuah bilik yang telah tersembunyi selama ribuan tahun ditemui, tertimbus oleh lapisan tebal, batu kapur dan sedimen. Ia dikenal pasti menggunakan radar penembus tanah dan haba luar biasa yang dikesan melalui imbasan satelit. Apabila pintu masuk dibuka, semua orang dipenuhi dengan rasa teruja. Tetapi tiada siapa yang benar-benar bersedia untuk apa yang ada di dalam. Di tengah bilik terdapat sebuah keranda yang sangat besar. Sebuah sarkofagus hitam yang luar biasa dalam sejarah Mesir Ptolemaik. Ia diukir daripada seketul granit yang sangat hitam. Tiada ukiran, simbol atau inskripsi padanya. Seluruh permukaannya sangat licin, seolah-olah dibuat menggunakan teknologi yang melebihi kebiasaan orang zaman dahulu. Apabila pakar memeriksanya menggunakan analisis spektrografi, mereka mendapati komposisi batu itu sangat luar biasa. Konsentrasi titanium dan magnetit sangat tinggi, unsur-unsur yang jarang ditemui di Mesir. Ini memberikan idea bahawa granit itu mungkin berasal dari kawasan gunung berapi yang jauh, beratus-ratus batu jauhnya. Lebih menghairankan lagi, keranda itu terasa sedikit hangat. Ia tidak dapat dirasai pada kulit, tetapi jelas kelihatan menggunakan kamera pengimejan terma. Suhu dalam bilik itu kekal pada 22 darjah Celsius, tetapi keranda itu sentiasa berada pada 29 darjah Celsius. Haba yang berterusan ini tidak dapat dijelaskan dengan cara biasa. Apabila udara di dalam bilik diperiksa, didapati terdapat tahap wap merkuri yang tinggi, lebih tinggi daripada yang biasanya ditemui di tapak arkeologi. Sejak dahulu lagi, merkuri telah digunakan sebagai bahan pengawet dan dalam ritual, tetapi jarang ditemui dalam jumlah sebanyak ini. Terdapat juga kesan arsenik dan sinabar atau bahan-bahan yang berkaitan dengan alkimia purba dan pembasaman. Ini memberi petunjuk bahawa mungkin terdapat cara-cara ritual untuk pengawetan yang masih belum ditemui oleh Egyptologi moden. Malah tanah di sekitar bilik itu juga luar biasa. Tahap plumbum dan selenium adalah tinggi. Timbul persoalan,
Adakah ini sengaja diletakkan? Ada kemungkinan mineral beracun ini digunakan sebagai pelindungan daripada kerosakan atau untuk menakut-nakutkan dan menghalang sesiapa yang berani masuk. Di dalam keranda pula, 2 mayat yang dibalut ditemui dan masih utuh walaupun sudah begitu lama berlalu. Menurut ahli antropologi, salah satu mayat itu ialah seorang wanita yang mempunyai ciri-ciri Greco-Mesir yang jelas. Pada tengkoraknya, dapat dilihat bentuk yang luar biasa kerana ia sengaja dipanjangkan. Ini adalah tradisi wanita dari golongan atasan masyarakat pada zaman dinasti Ptolemaic. Apabila diuji dengan penanggalan radiokarbon, didapati dia meninggal tepat pada masa itu, tahun 30 SM. Tahun yang sama dilaporkan Cleopatra meninggal dunia. Mayat kedua pula adalah seorang lelaki yang tinggi dan tegap. Rupanya jelas mempunyai ciri-ciri Rom. Rahang lebar, hidung tinggi dan umur kematiannya juga sama dengan wanita itu. Di antara tubuh mereka, ditemui sebuah silinder gangsa. Ia dibalut dengan karat dan mineral pelik yang biasanya ditemui berhampiran gunung berapi di pesisir selatan Itali. Walaupun sudah lama, bentuknya masih kekal utuh. Ia tertutup rapat, tiada engsel atau sebarang cara untuk membukanya. Apabila diperiksa menggunakan X-ray, bayang-bayang pelik muncul di dalamnya. Ia kelihatan seperti bahan organik yang perlahan-lahan bergerak seiring berlalunya masa. Disebabkan apa yang ditemui, ia segera dibawa ke sebuah makmal di Kahirah. Pemeriksaan menggunakan MRI dan imbasan neutron. Namun, bukannya memberikan jawapan, ia malah menimbulkan lebih banyak misteri. Terdapat pergerakan halus yang dapat dilihat di dalamnya. Haba yang berubah-ubah dan pelepasan isyarat elektromagnet secara tiba-tiba yang tidak dapat dijelaskan. Soalan itu cepat tersebar. Adakah bekas itu mengandungi satu bentuk kehidupan purba yang dipelihara menggunakan teknologi yang tidak diketahui, atau adakah ia merupakan tempat simpanan bagi benda-benda yang sengaja dipelihara untuk masa depan? Namun, ia menjadi lebih misteri apabila ada yang berpendapat bahawa 2 mayat itu mungkin Cleopatra dan Mark Antony sendiri. Mungkinkah semuanya hanyalah legenda? Atau ada rahsia yang lebih mendalam yang masih belum ditemui? Pada mulanya, kerajaan merahsiakan semua maklumat itu. Namun tidak lama kemudian, berita tersebar kerana kejadian-kejadian pelik yang berlaku kepada mereka yang terlibat dalam kajian itu. Beberapa ahli pasukan penyelidikan tiba-tiba jatuh sakit seperti batuk teruk, sakit kepala yang teruk dan keletihan melampau yang mereka sendiri tidak dapat jelaskan apabila mereka menjalankan ujian menggunakan udara dan habuk dari dalam keranda dan bilik itu. Lalu menemui kehadiran spora bakteria yang tidak dikenali. Menurut para pakar, ini termasuk dalam kumpulan ekstremofil, iaitu sejenis mikroorganisma yang mampu hidup dalam keadaan yang sangat ekstrim. Mereka mampu terus hidup walaupun hampir tiada oksigen dan walaupun dikelilingi oleh merkuri. Kemungkinan besar, mikroorganisma ini telah tidur sejak keranda itu dikebumikan dan hanya terjaga apabila ia dibuka oleh manusia. Pada ketika ini, pencarian sejarah yang mudah tiba-tiba menjadi ancaman kepada kesihatan. Bukan lagi sekadar misteri masa lalu yang dipertaruhkan, tetapi keselamatan orang yang hidup pada masa kini. Tetapi lebih menakutkan apabila didapati ada beberapa spora yang tidak terkesan dengan antibiotik biasa. Disebabkan perkara ini, seluruh pasukan segera dikuarantin dengan ketat. Pada masa yang sama, Pertubuhan Kesihatan Sedunia secara senyap-senyap mengeluarkan nasihat kepada semua makmal yang terlibat dalam ujian tersebut. Sementara itu, siasatan terhadap silinder gangsa menjadi lebih mendalam. Menurut sensor gerakan, ia mengeluarkan denyutan yang pelik, seolah-olah seperti degupan sesuatu yang hidup. Ia tidak sepadan dengan mana-mana peralatan mekanikal atau tindak balas kimia yang mudah. Ada saintis yang mengatakan bahawa ia mungkin mengandungi tisu atau mikrob yang masih hidup melalui satu kaedah pengawetan khas. Dipercayai bahawa ia menggunakan merkuri dan sinabar sebagai bahan semula jadi untuk melawan mikrob. Disebabkan perkara ini, kerajaan Mesir segera melaksanakan sekatan penuh di kawasan penggalian tersebut. Mereka menyatakan bahawa langkah ini adalah untuk keselamatan semua orang. Dalam imej satelit, dapat dilihat kawalan keselamatan yang lebih ketat, askar-askar yang berkawal dan alat pengacau isyarat supaya tiada maklumat yang dapat keluar. Tiada kenyataan rasmi yang mengatakan tapak itu merupakan bahaya biologi. Ketakutan dan ketegangan yang melampau adalah perkara biasa dan rasmi.